Kalau keluar tajuk tentang pelancongan dan kamu hanya tulis, Malaysia merupakan sebuah negara yang sangat cantik dan ramai pelancong suka datang ke sini. Ini jawapan tahap rendah. Pemeriksa SPM mahu jawapan yang lebih spesifik dan bernas. Tema ini bukan sekadar pemandangan yang cantik, tapi melibatkan skop utama iaitu pelancongan domestik, eko-pelancongan, promosi budaya tempatan dan pelancongan digital dan media sosial. Mari kita lihat contoh soalan di sini. Huraikan langkah untuk memajukan sektor pelancongan di Malaysia. Jangan anda tulis, pihak kerajaan perlulah mengadakan lebih banyak kempen kesedaran. Ini ayat kurang matang. Sebaliknya, tulis ayat matang sebegini. Pihak kerajaan boleh mempromosikan destinasi pelancongan melalui media sosial dan platform digital sambil menggalakkan eko-pelancongan serta memartabatkan budaya tempatan agar pelancong mendapat pengalaman autentik dan ekonomi setempat meningkat. Di sini kita ada nota exam aras tinggi iaitu ada tindakan promosi digital dan eko-pelancongan. Ada pihak terlibat iaitu pihak kerajaan. Ada impak iaitu ekonomi tempatan dan pengalaman pelancong. Dan ada konteks iaitu pelancongan moden dan budaya. Kalau soalan sentuh tentang promosi budaya, kamu boleh kaitkan dengan program Tahun Melawat Malaysia. Aktiviti pelancongan yang mempamerkan adat dan seni tempatan dan impak kepada perpaduan dan ekonomi. Ingat, sektor pelancongan bukan sekadar menarik pelancong, tetapi menggerakkan ekonomi tempatan dan memartabatkan budaya negara. Save video ini. Kalau nak cikgu sambung dengan tema seterusnya, komen nak sekarang.